Kejatuhan rejim Assad di Syria pada 8 Disember 2024 menggemparkan seluruh dunia. Lagi-lagi Hayat Tahrir Al-Sham ataupun dikenali sebagai HTS mengambil masa sekitar hampir 2 minggu untuk menggulingkan pemerintahan diktator yang bertahan selama lebih 50 tahun sejak 1970. Kejayaan di Syria yang kita lihat pada hari ini adalah hasil kerjasama mereka antara satu sama lain dengan menolak tepi perbezaan kefahaman agama tetapi berkongsi satu matlamat yang sama, iaitu menggulingkan pemerintahan Assad. Bercakap tentang pembebasan Syria, sejarah Islam telah menukilkan betapa pentingnya Syria suatu ketika dahulu dalam pembebasan Baitul Maqdis. Bukan sekali tetapi telah dibuktikan 2 kali. Kita lihat dulu pembebasan Baitul Maqdis yang pertama oleh Saidina Umar Al-Khattab. Sedia maklum, Khalifah kedua selepas Saidina Abu Bakar telah mengemukakan Al-Uhdah Al-Umariyah sebagai jaminan keamanan untuk seluruh penduduk Baitul Maqdis sekaligus menjadi antara bukti pembebasan Baitul Maqdis dari penguasaan kerajaan Byzantine pada 637 Masihi. Pada ketika itu, Angkatan Tentera Islam yang di bawah pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab telah bertempur dengan tentera Byzantine buat kali pertama di Ajnadain. Kemenangan di dalam peperangan Ajnadain membuka pintu pembebasan kepada beberapa buah kawasan di Biladus Syam. Yang pertama Damsyik dan yang kedua Baitul Maqdis. Pemimpin Islam pada ketika itu melihat kemampanan kuasa Byzantine yang memerintah Syria sejak 476 Masihi adalah kerana kedudukan wilayah itu sangat strategik. Sepanjang pemerintahan Byzantine di Syria boleh dikatakan ekonominya sangat rancak dengan pelbagai aktiviti perdagangan seperti gandum, buah-buahan, tekstil, tembikar, pokok bakau dan juga damar. Damsyik juga dianggap sebagai zon selamat dan disebabkan itu ekonomi Byzantine terus mampan dalam tempoh masa yang lama. Pada masa yang sama, kedudukan Damsyik memudahkan pasukan tentera Byzantine melancarkan serangan secara serentak ke atas pihak musuh di Parthia, Judea dan beberapa kawasan lain. Disebab itulah Saidina Umar Al-Khattab tak pernah tinggalkan ataupun mengetepikan Syria dalam penyusunan strategi pembebasan Baitul Maqdis kerana wilayah itu sudah jelas memainkan peranan kritikal untuk mengukuhkan kuasa Islam di Biladus Syam. Dan disebabkan itulah Saidina Umar mengarahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk bergerak ke Syria sebaik sahaja tentera Islam meraih kemenangan di dalam perang Yarmouk pada 634 Masihi. Pada masa yang sama, Saidina Umar juga meminta Abu Ubaidah bersama-sama Khalid Al-Walid menawan Syria melalui 2 pintu utama Damsyik, iaitu Bab Al-Jabiyah dan juga Bab Al-Sharqi. Manakala Qais bin Hubairah ke Bab Al-Faraj, salah satu pintu masuk ke Aleppo selepas mendapat tahu penduduk Syria di Homs menyalurkan bantuan kepada tentera Rom. Kira-kira setahun selepas kemenangan Perang Yarmouk, pasukan yang dipimpin Saidina Umar Al-Khattab menawan Damsyik. Dan tidak lama selepas itu, pada tahun yang sama juga, tentera Islam meraih kemenangan di Baitul Maqdis di bawah pimpinan Syarhabil bin Hasanah dan Amru bin As. Kemudian kita lihat pula pembebasan Baitul Maqdis yang kedua di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau nak tahu, Salahuddin Al-Ayyubi tidak tunggu lama selepas berjaya menawan Mesir di dalam peperangan ke atas tentera salib yang disokong oleh kerajaan Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi tidak tunggu lama untuk merombak dan menyusun semula kekuatan ketenteraan beliau mengikut corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang beraliran Sunni. Di Damsyik yang diperintah oleh anak lelaki Nuruddin Zenki, Al-Malik Al-Saleh, Salahuddin mendapati masalah politik di kota itu bergolak hebat. Apabila beliau mendapat tahu berita kematian Al-Malik Al-Saleh, beliau terus menawan beberapa daerah di Syria bermula dengan Homs, Hamah, Al-Ma'arah, Manbaj, Azaz, Aleppo dan beberapa tempat lagi pada tahun 1182 Masihi dan meletakkan negara itu di bawah Empire Ayyubiyah sekaligus mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Mesir. Pada ketika itu, Salahuddin berusaha menyatukan umat Islam termasuk mengukuhkan pertahanan tenteranya sebelum bertempur dengan tentera salib di Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masihi. Di dalam tempoh 5 tahun itu, Salahuddin
Salahuddin Al-Ayyubi mengukuhkan empayarnya di beberapa kawasan lain seperti Yaman, Tripoli, Narqah dan juga Tunisia. Salahuddin Al-Ayyubi juga sedar bahawa untuk menentang tentera salib di Baitul Maqdis bukan semudah berlandaskan ilmu pengetahuan semata-mata. Pembebasan Baitul Maqdis perlukan penyatuan ummah kerana ada beberapa faktor yang menyebabkan tentera salib mampan di Baitul Maqdis. Pertama, mereka mahu menjamin kuasa ke atas tempat kelahiran Nabi Isa AS ataupun dikenali sebagai Jesus. Kedua, mudah untuk mereka mendapatkan kemenangan strategik dalam menentang tentera Islam. Lagi-lagi persengketaan dalam pemerintahan Islam seling berlaku. Dan juga yang ketiga, untuk menyatukan Eropah yang bertelaga dalam menentang satu ancaman. Justeru, Salahuddin Al-Ayyubi nekat nak membebaskan Palestin kerana selain mahu mengangkat amanat Nabi Muhammad SAW yang menyeru pembebasan Baitul Maqdis, beliau juga mahu menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Bagaimanapun, apabila Reginald of Chatelain melanggar gencatan senjata yang dipersetujui bersama Salahuddin Al-Ayyubi di wilayah Karak Barat Jordan, turut mengugut mahu menyerang Mekah, malah memindahkan makam Rasulullah SAW serta mengejek umat Islam untuk meminta mereka mengajak Rasulullah SAW untuk masuk campur dalam konflik itu, Salahuddin Al-Ayyubi tidak duduk diam. Beliau terus melancarkan serangan ke atas tentera salib melalui perang Hittin dan seterusnya meraih kejayaan di Baitul Maqdis pada tahun 1187. Jika kita lihat kepada corak pembebasan Baitul Maqdis yang dilancarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, kedua-dua mereka ada persamaan, iaitu mereka memfokuskan dulu kepada penyatuan ummah dan meletakkan Syria sebagai pintu pembebasan Baitul Maqdis serta Mesir sebagai tiang pengukuhan empayar Islam. Jadi, melihat kepada pembebasan Syria pada hari ini, tidakkah timbul satu persoalan bahawa pembebasan Baitul Maqdis mungkin sedang bermula? Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk kita menarik nafas lega dengan teori ini. Ya, betul, kita kena yakin dengan janji Allah terhadap kemenangan di Baitul Maqdis, tetapi adakah itu bermakna kita sudah boleh bersenang lenang dan tunggu saat pembebasan itu? Jika melihat kepada skop yang lebih besar, sebenarnya banyak pemain di dalam gelanggang geopolitik Asia Barat. Sekiranya ada pihak yang sudah ada asas kefahaman terhadap mengapa perlunya berjuang untuk Palestin dan menyusun strategi pembebasan Baitul Maqdis, maka tidak mustahil kemerdekaan Palestin dapat direalisasikan.